Nasib pilu terus menimpa bola sepak negara apabila Kemas kini menyaksikan ranking Harimau Malaya turun menjunam impak hukuman dari FIFA. Seperti dijangka, hukuman Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memberi impak besar kepada kedudukan ranking dunia skuad Harimau Malaya. Susulan hukuman badan induk itu membatalkan keputusan 3 perlawanan persahabatan dengan Cape Verde, Singapura dan Palestin dengan Malaysia dianggap tewas 0-3. Skuad kebangsaan kini terkeluar daripada kelompok 120 terbaik dunia. Kemas kini terbaharu ranking FIFA hari ini menyaksikan skuad bimbingan Peter Klamovski tergelincir 5 anak tangga apabila kini menghuni kedudukan ke-121 dunia. Kedudukan itu menyaksikan Malaysia hanya 1 anak tangga mengatasi seterus rantau, Indonesia yang berada di ranking ke-122. Skuad Harimau Malaya kini menghimpun 1,145,89 mata yang mana mereka kehilangan kira-kira 22 mata berbanding ketika berada di ranking ke-116 dunia dengan 1,168 mata. Keputusan itu bukan sahaja menyebabkan ranking Malaysia jatuh malah turut menyaksikan rekod tanpa kalah yang dilakar mereka sepanjang tahun ini lebur. Kemas kini terbaharu menyaksikan Cape Verde naik 1 anak tangga ke-68 dunia sementara Singapura yang tewas 1-2 di tangan Malaysia naik 3 anak tangga untuk berada pada kedudukan ke-148 dunia. Palestin yang tewas 0-1 di tangan Malaysia pula naik 1 anak tangga ke ranking ke-95 dunia. Menariknya hukuman ini bakal terus bertambah apabila laporan terkahir terhadap CAS tidak seperti apa yang diharapkan oleh FAM. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.